Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan berkongsi sesuatu yang sangat penting terutamanya dalam komunikasi Islam, iaitu pendekatan mujadalah. Ramai orang ingat dakwah ni hanya bermaksud menegur dan juga memberi nasihat. Tetapi sebenarnya dalam Islam telah diajar satu kaedah yang lebih halus, lembut dan penuh adab. Jadi, apa itu mujadalah? Mujadalah ni bermaksud berdialog atau berbincang dengan cara yang baik dan beradab. Tujuannya bukan untuk memaksa orang lain menerima pandangan kita, tetapi untuk menyampaikan mesej Islam dengan hikmah. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 125, Allah berfirman, "Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik." Ini bertujuan bahawa pendekatan bahawa dakwah yang berkesan adalah melalui hikmah, nasihat yang baik dan perbincangan yang sopan. Berikut merupakan beberapa panduan untuk berdakwah menggunakan mujadalah. Yang pertama, bersikap sopan dan hormat, mendengarkan dahulu sebelum memberi pendapat, menggunakan bahasa mudah dan sesuai, fokus pada isu bukan individu, menggunakan hikmah dan nasihat yang baik dan mengelakkan konfrontasi. Sekarang saya akan menjelaskan panduan untuk berdakwah menggunakan mujadalah dengan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Contoh situasi 1, bayangkan adik kita ponteng solat. Kalau kita terus marah dan berkata, "Kau ni akak nampak, kenapa malas sangat nak solat ni?" Dah tentulah dia menjauh. Tapi kalau kita cakap dengan cara yang sopan dan hormat, kita boleh cakap macam ni. "Adik, kenapa akak nampak macam penat je? Akak faham adik penat. Dah akak pun penat juga. Kita solat sama-sama dulu." Ayat tu lembut, tak menghukum dan tak memalukan. Contoh situasi 2 ialah kawan kita selalu stres sebab banyak assignment. Daripada kita berkata, "Kau yang malas, kau yang tak pandai urus masa, nak stres pula. Saya faham tekanan awak. Saya rasa awak boleh cuba untuk susun perkataan awak tu ikut keutamaan. Kalau awak nak, saya boleh bantu awak untuk buat jadual." Kita kena fokus pada masalah yang kawan kita sedang hadapi. Bukannya berkata sedemikian kepada dia. Situasi 3 ialah kita berbincang dengan rakan non-Muslim tentang budaya atau agama. Kalau dia tak bersetuju dengan pandangan kita, kita tak boleh tinggikan suara. Sebaliknya, kita boleh jawab, "Terima kasih sebab berkongsi tentang pandangan awak tadi. Dalam Islam pula, kami percaya A few moments later. Tapi saya suka dengan perspektif awak tadi." Dialog tu bukan menekan tapi menghormati. Sekarang, saya akan menguraikan tiga contoh situasi sebentar tadi yang menggunakan panduan berdakwah berdasarkan mujadalah satu persatu secara terperinci. Dalam situasi pertama iaitu bersikap sopan dan hormat. Dalam berdakwah, kita perlu mengekalkan adab dan kesopanan walaupun orang yang kita tegur mungkin berbeza pendapat atau tingkah laku. Menghina dan atau menegur secara kasar boleh menyebabkan orang itu menutup diri dan menolak mesej kita. Situasi kedua pula ialah fokus pada isu dan bukan individu. Tegur perbuatan atau idea bukan menyerang orang itu secara peribadi. Ini akan mengelakkan rasa marah atau tersinggung. Yang terakhir ialah situasi 3, iaitu kita perlu mendengarkan dahulu sebelum memberi pendapat. Mujadalah ni bukan sekadar bercakap, ia juga melibatkan mendengar dengan teliti serta memahami pendapat dan masalah orang lain
akan membantu kita memberi nasihat yang relevan dan berkesan. Kesimpulannya, pendekatan mujadalah ni bukan sekadar konsep teori semata-mata, tapi ia merupakan salah satu komunikasi yang sangat relevan terutamanya dalam dakwah, keluarga, kawan dan juga media sosial. Kita bukan sahaja dapat menyampaikan kebenaran, tapi kita juga dapat menjaga hati dan juga hubungan sesama manusia. Semoga kita semua dapat mempraktikkan setiap perkara ini dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih.